Kita unboxing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tengah unboxing ya. Freezer yang berteknologi tinggi. Berapa bintang? Ya, yang berjamah media. Dah, ingatkan rakam. Ada tengah rakam ni. Okey, kita unboxing ya. Ini bukan peti ais ya. Yang berjamah media, yang berteknologi tinggi. Ya, sekarang kita cuba tolak ya. Untuk kita pasang. Nanti kita boleh buat ikan sotong, udang. Ya, jadi ini dia senang dia sebab dia bentuk dia macam peti ais. Jadi kita boleh susun banyaklah. Okey. Warna sama dengan peti ais rumah kita. Bila adik pijak lantai tak apa. Bila adik buat macam ni lah. Kasak-kasak macam tu. Oh sakit. Okey, cakap lagi ayah. Okey, sekarang kita tengok ya. Nanti kita tengok ah. Okey. Kita tolak ke tepi untuk dapatkan bekalan elektrik ya. Plugnya ada di tepi. Ya. Jadi ibu tentu gembira. Jangan terlalu ke belakang sangat. Sebab di belakang kita perlukan pengudaraan. Okey, buka ni. Ada soket. Soket plug lah. Oh, dalam dia. Memang berteknologi tinggi. Dia tengok apa yang dia tulis, apa yang dia bagi arahan apa. Dan kita Sasaknya adik. Sak yo pulang dulu. Ya. Ayah aku nak apa? Apa ayah? Aku tengah nak pasang freezer, nak cuci kakak. Freezer baru beli. Freezer baru beli. Ni hidung darah kat kanan ni. Kat kanan ni hidung darah. Kat kiri hidung darah. Kat kiri aku ni hidung darah. Jadinya aku pergi kat ayah teku tengah nak pasang tu. Freezer. Ayah aku nak pasang freezer. Lepas tu dia kata ni ibu aku yang beli ni. Ini dia. Dengan bintang 5 2000 years. Iaitu dia. Ni nama aku buka dulu. Cili pu. Ni sekaya. And the tail. Klik. Cili tu. Ya kelilai. Itu sahaja kali ni. Jumpa esok lagi ya. Bye.